A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Jadi alhamdulillah pada malam ni dapat sama-sama kita berkumpul dan bersama-sama saya malam ni sahabat-sahabat perjuangan saya, saudara Baihaqi, saudara Syukri dan saudara Syakir daripada Semesta 5, serta tamu jemputan kita pada malam ni, saudara Adik Firdaus. Jadi malam ni kita akan sama-sama bermuzakarah ataupun berbincang lah, pendek kata, mengenai dengan pengenalan berkaitan dengan ilmu qiraat. Jadi nak tanya sikit lah Adik Firdaus ni, gapo Adik Firdaus faham pasal qiraat ni, ilmu qiraat? Pernah dengar sebelum ni ataupun pernah belajar dah sebelum ni? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk qiraat ni saya pernah dengar tapi tak pernah pun belajar selama ni. Tapi bila saya dengar tu memang unik lah ilmu qiraat ni. Jadi saya pun bila dapat peluang ni jadi nak tahulah sedikit sebanyak. Terima kasih Adik Firdaus. Jadi pendek kata, mudah-mudah kira, mudah bahasanya, bahasa mudahnya untuk Kelantan, bahasa Kelantan. Ilmu qiraat ni panggil, kalau secara faham, untuk mudah lah, untuk panggil orang awam faham, kita panggil, orang Kelantan panggil logat. Jadi seumpama logat lah. Kalau kita di Malaysia ni ada dialek ataupun logat Kelantan, logat Kedah, logat Terengganu deh. Tapi dalam Quran ni kita ada qiraat. Jadi dan juga saya faham masih ramai lagi orang di luar sana yang tidak tahu mengenai ilmu qiraat ni. Dan boleh timbul ke salah faham jika tidak tahu. Tapi malam ni kita akan terangkan sedikit mengenai cara bacaan oleh 3 riwayat ataupun 3 imam daripada Tariq Syatibi, iaitu Durrah. 3 imam sahaja, iaitu Imam Abu Ja'far, Imam Ya'qub dan last sekali Imam Khalaful Ashir. Jadi ketiga-tiga imam ni kita akan baca sama-sama dan kita kenal pasti gapo perbezaan antara 3 imam ni. Dalam ayat tu gapo dia baca boleh membezakan orang panggil qiraat. Situ kita ketemu malam ni. Dan kita akan kori-kori kita di depan ni akan terangkanlah setiap contoh imam-imam akan baca tu. Jadi sambil-sambil tu Adik Firdaus boleh dengar dan juga belajar untuk malam dah, insya-Allah. Jadi untuk pertama sekalinya saya akan bacakan riwayat Imam Hafs an Asim. Jadi tujuan saya baca ni nak suruh nampak perbezaan. Yang saya baca ni adalah panggil riwayat yang kita baca tiap-tiap hari. Kita baca dalam semaya kita baca dalam ngaji Quran kita hari-hari. Jadi saya baca ni Adik Firdaus boleh combinekan dengan imam-imam hok abang-abang akan baca. Di situlah akan nampak perbezaan bacaan dah. Okey, insya-Allah. Jadi boleh buka muka surat 124 Suratul Maidah ayat 101 dah. Jadi saya akan baca Hafs dulu lah. Lepas ni kita akan pergi kepada Abu Ja'far, seterusnya Ya'qub dan terakhir sekali Imam Khalaful Ashir. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. Sadaqallahul Azim. Jadi kita boleh dengar bacaan ataupun qiraat
yang akan dibacakan oleh saudara Syakir Zufairi, iaitu Imam Abu Ja'far. Sama-sama kita dengar perbezaan dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menerangkan satu imam qiraat, iaitu Imam Abu Ja'far. Di sini terdapat beberapa khilaf pada ayat 101 dalam surah Maidah. Baik, khilaf yang pertama iaitu Mad Jaiz. Okay, Mad Jaiz ni Abu Ja'far akan baca 2 rakaat. Okay, berbunyi begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia baca 2 rakaat di situ. Baik. Boleh faham di situ. Baik, khilaf seterusnya. Abu Ja'far akan membaca tashil hamzah kedua pada kalimah asya'in tubdalakum. Tashil ni dia macam baca tak jelas lah, meringankan. Contoh bacaannya asya'in tubdalakum. Lebih kurang gitu lah. Okay, untuk khilaf seterusnya silah mim jamak. Okay, silah mim jamak ni ia akan mendomahkan ataupun membariskan mim mati. Okay, contoh dia tubdalakumu. Seterusnya tasukum. Pada kalimah ni Abu Ja'far akan membaca dengan ibdal. Ibdal ni dia gantikan huruf hamzah ni kepada huruf mad. Bunyinya seperti ni. Tasukum. Pada juga khilaf tubdalakum. Supaya juga silah min jamak situ. Dia akan berbunyi tubdalakumu. Boleh faham di situ. Kita akan baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Okey, apa tak baca silah mim jamak situ? Sebab kita wakaf. Ya, kalau wasal kita akan baca silah mim jamak situ. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Sadaqallahu azim. Okey, boleh adik Firdaus baca dengan Imam Abu Ja'far. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها Wallahu ghafurun halim. Baik, seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya, Syukri. Jadi untuk seterusnya adalah bagi Imam Ya'qub. Imam Ya'qub ni ibarat macam ayah. Dia ada anak pula dia bawah 2 tu, iaitu Imam Ruwais dan Imam Ruh. Kiranya Imam Ya'qub tu ayah dia, ibaratnya lah ayah dia. Lepas tu dia ada 2 anak bawah tu, iaitu Imam Ruwais dan Imam Ruh. Itu ayat 106. Kita tengok situ ittabi' ma uhiya. Ma uhiya itu adalah mak jaiz mufassir. Kalau bagi kita ni, bagi Hafs ni dibaca dengan 4 ataupun 5 harakat. Tapi bagi Imam Ya'qub ia akan baca 2 harakat saja. Maka situ ia akan jadi ittabi' ma uhiya. Baik, seterusnya pada kalimah la ilaha. Sama juga, iaitu mak jaiz mufassir. Imam Ya'qub akan membaca 2 harakat, iaitu akan jadinya la ilaha. Seterusnya pada kalimah illa huwa. Illa huwa itu Imam Ya'qub akan baca dengan
ketika wakafnya huwa itu dia akan wakaf dengan huruf ha. Contohnya adalah illa huwa. Maksudnya lepas huruf waw tu ditambah huruf ha. Kalau baca ketika berhenti lah wakaf. Maka dia akan jadi la ilaha illa huwa. Boleh. Okey, seterusnya pada ayat 107 ma asyraku sama juga, iaitu mak jaiz munfasir. Imam Yaqub akan membaca dengan 2 harakat. Maka dia akan jadi situ walau sya'allahu ma asyraku. Sya Allah tu dia tak jadi 2 harakat sebab situ adalah huruf adalah mak wajib. Mak wajib ni dia tak berubah. Imam Yaqub akan baca 4 harakat. Seterusnya pada kalimah alaihim. Alaihim itu adalah bagi Imam Hafs, bagi kita baca biasa. Tapi bagi Imam Yaqub ia akan baca alaihum. Kiranya bacaannya akan jadi wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha. Okay, seterusnya pada kalimah wa ma anta sama juga mak jaiz munfasir dibaca dengan 2 harakat, maka akan jadi wa ma anta. Wa ma anta. Dan pada kalimah alaihim juga dibaca dengan dhammah huruf ha itu, maka jadilah alaihum. Maka untuk kalimah tu akan dibaca wa ma anta alaihum biwakil. Okey, beres. Itu saja, mungkin kita boleh dengar adik Fidah pula baca 2 ayat ni dengan riwayat Yaqub. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil musyrikin. Walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sadaqallahu alazim. Seterusnya adalah Imam Khalaful Ashir. Dipersilakan saudara Bahaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pula akan menerangkan tentang riwayat Khalaful Ashir pada surah Al-A'raf ayat yang kelima, pada ayat 5 dan 6 pada muka surat 151. Pada ayat 5 terdapat khilaf bagi Khalaful Ashir, iaitu pada perkataan dakwahum. Dakwahum, Khalaful Ashir akan baca dengan imalah. Kalau Imam Hafs akan baca dakwahum, manakala Imam Khalaful Ashir akan baca dakwahum. Pada kalimah ja'ahum, Imam Khalaful Ashir akan baca dengan ja'ahum, imalah. Iz ja'ahum. Itu sahaja. Pada 2 ayat ni terdapat 2 khilaf. Yang pertama pada dakwahum dan iz ja'ahum. Mak jaiz bagi Khalaful Ashir 4 harakat. Iz ja'ahum ba'suna sama dengan mak wajib, semua 4 harakat. Okey. Boleh adik kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita telah selesai membaca qiraat ketiga-tiga imam tadi. Jadi boleh adik Firdaus boleh faham cara baca tidak payah mana dia. Dia kata payah tidak payah, dan benda ni sebenarnya orang awam ataupun masyarakat kita boleh belajar. Boleh belajar dan boleh kembangkan lagi ilmu qiraat ni, kerana ilmu qiraat ni sejak pada dulu lagi, dan sanad dia tu
panggil mutawatir hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita. Jadi jikalau ada masyarakat kita yang mempersoalkan benda ni, mereka tidak boleh berdalih lah sebenarnya. Sebab semua baca qiraat yang berkaitan dengan Al-Quran ni semuanya datang daripada Nabi Muhammad, daripada Rasulullah sendiri. Jadi kesimpulan yang boleh anda buat malam ni, tidak pelik jikalau masyarakat kita boleh belajar benda ni. Jadi kita pun boleh pakat-pakat belajar. Dan malam ni alhamdulillah adik Fidah pun sudah dapat satu ilmu yang cukup-cukup panggil bermanfaat lah deh. Walaupun selama ni tidak pernah belajar, tidak pernah pernah dengar tetapi tidak pernah belajar. Tapi bila kita ajar sekali je boleh faham. Mereka kata benda ni boleh diajar lah. Boleh, masyarakat kita boleh faham dengan cepat. Jadi nak ucapkan terima kasih lah kepada adik Firdaus kerana sudi menjadi tetamu undangan pada malam ni. Dan juga nak ucapkan terima kasih kepada kori-kori kita kerana sudi mengajar. Dan untuk pengetahuan semua, kita pun dalam panggil membelajar lagi, sedang membelajar lagi benda ni. Dan kita sama-sama praktikkan. Dan kiraan ni juga kita boleh praktikkan dalam semaya sebenarnya. Kita boleh praktikkan dalam semaya kita, dalam baca Al-Quran kita harian, jika kita belajarlah ilmu kiraan ni. Jadi ana rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Dan harap kita boleh kembangkan lagi ilmu kiraan ni kepada masyarakat di luar sana, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu untuk malam ni. Terima kasih banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.